إياك نعبد وإياك نستعين صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي جمعنا وإياكم في هذا المكان المبارك الذي تتنزل عليه الرحمة والبركة، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من أهل الرحمة ويجعلنا من أهل البركة ويجمعنا وإياكم في الفردوس الأعلى إن شاء الله. اللهم طهر قلوبنا من النفاق واحفظ ألسنتنا من الكذب واجعلنا من الصديقين واجعلنا مع الصالحين. وصلى الله على سيدنا وحبيبنا وقرة أعيننا سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم ارزقنا علما وفهما ويقينا وإيمانا. نويت التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على تمسك بكتاب الله وسنة رسوله والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى. Alhamdulillah, syukur kita pada Allah Subhanahu wa taala dengan limpah dan rahmat daripada Allah. Kepada hari ini Allah Subhanahu wa taala mempertemukan kita di dalam majlis ilmu, majlis yang diredai oleh Allah Subhanahu wa taala. Duduk. Majlis yang siapa di dalamnya itu diampunkan Allah Subhanahu wa taala dosa-dosanya sepanjang kita duduk di dalam majlis ilmu ini, sebagaimana yang disebut dan diriwayatkan oleh Imam sahabatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam Abu Dzar Al-Ghifari, apabila Nabi sallallahu alaihi wasallam berpesan kepada beliau, "Ya Aba Dzarrin, لأن تغدو وتتعلم بابا من العلم خير لك من أن تصلي 100 ركعة." Wahai Abu Dzar, berpagi-pagi kamu dan kamu belajar satu bab daripada ilmu. لأن تغدو فتعلم آية من آيات الله من كتاب الله خير لك من أن تصلي 100 ركعة. Wahai Abu Dzar, berpagi-pagi kamu dan belajar satu ayat daripada ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala itu lebih baik bagi kamu daripada kamu sembahyang sunat 100 rakaat. Wa li an taghduwa fata'allama baban min al-'ilm sawa'un 'umila bihi aw lam yu'mal bihi. Dan Rasulullah SAW pesan, dan berpagi-pagi kamu belajar satu bab daripada ilmu, sama ada diberi taufik untuk kamu mengamalkannya atau tidak mengamalkannya, khairun laka min an tusalli alfa rakaat. Maka itu adalah terlebih baik bagi kamu daripada kamu sembahyang sunat 1000 rakaat pagi itu. Maka sangatlah bersyukur kita pada Allah apabila Allah Subhanahu wa taala memberi taufik untuk duduk di dalam majlis ilmu.
Dan apabila kita duduk dalam majlis ilmu, kosongkan hati kita, kosongkan ilmu yang kita ada, agar kita dapat menerima faedah yang ada pada hari itu. Kerana kadang-kadang apa yang kita dapat pada hari itu mungkin kita sudah tahu. Tetapi bila kita merasa kita sudah tahu, maka akan terhijab faedah yang kita dapat. Kerana setiap hari yang kita dapat faedah itu berbeza-beza di situ keberkatan. Kadang-kadang kita sudah dapat ilmu itu pada satu ketika dahulu, tapi tidak diberi taufik untuk mengamalkan ilmu itu. Kerana mungkin kurang keberkatan dan niat yang salah. Tapi kadang-kadang bila satu hari kita dengar benda yang sama, mungkin daripada orang yang lain, ketika itu Allah Subhanahu Wa Taala beri taufik di situ, maka kita mengamalkan apa yang kita lakukan. Kerana itu, jangan sekali-kali kita sombong dan merasakan kita ini, sedangkan ilmu itu adalah milik Allah Subhanahu Wa Taala. Kaifa halukum? Apa khabar? Mudah-mudahan antum diberi kesihatan dan gembira dalam hari raya, bertambah ketaatan antum, bertambah takwa antum, bertambah ibadah antum, bertambah dekatnya antum kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan mudah-mudahan Ramadan itu mengubah antum kepada yang lebih baik daripada sebelumnya. Maka insya-Allah kita menyambung pengajian kita Kharidah Al-Bahiyah. Dan Buya segan sikit nak sampaikan kerana Fadil Ustaz Syukri hadir ni. Dia belajarnya dan memahami, dan berkhususannya usuluddin di Azhar bahagian akidah. Akidah. Mudah-mudahan dengan adanya Ustaz Syukri, mudah-mudahan Allah pelihara kita daripada kesilapan, insya-Allah. Dan semua para asatizah yang lain dan yang lain-lain semua. Maka kita hari itu kita sampai kepada takhalufun, iaitu dalam sifat salbiyah, takhalufun lil ghairi wahdaniyah bil fi'li aw sifatihi al-'aliyyah wal fi'lu fat ta'thiru laysa illa lil wahidil qahari jalla wa 'ala. Kemudian sambungan dia, wa man yaqul bi tab' aw bil 'illah fadzaka kufrun 'inda ahli al-millah wa man yaqul bil quwwatil muda'ah fadzaka bid'iyyun fala taltafiti. Kemudiannya walau lam yakun muttasifan biha lazim huduthuhu wa huwa muhalun fastaqim. Walau bagaimanapun kita buat cuti lama sangat, kita mengingat balik daripada, iaitu fatta'thiru laisa illa 'ala, laisa illa 'ala al-wahidil, laisa illa lil wahidil qahari jalla wa 'ala. Bagaimana kita tahu sebab benda ni penting? Sebab dia ta'alluq kepada mumkinat. Apabila Al-Imam Ahmad Dardir memperbahaskan tentang sifat salbiyah, iaitu sifat-sifat yang tidak layak bagi Allah Subhanahu Wa Taala, yang ternafi bagi Allah Subhanahu Wa Taala. Maka bila sampai kepada wahdaniyah, maka wahdaniyah esa Allah pada sifat, pada zat Allah, pada sifat-sifat Allah, dan juga pada perbuatan. Apabila sebut pada perbuatan, maka didatangkan Imam Ahmad Ad-Dardi tentang, diselitkan di situ tentang perbuatan hamba. Maka bab perbuatan hamba ni masuk dalam mumkinat. Bila sebut mumkinat, iaitu boleh ada, boleh tak ada, boleh sungguh, boleh tak sungguh, boleh benar, boleh tipu. Maknanya benda mumkinat, ta'alluq dia kepada mumkinat, iaitu makhlukat. Maka perbuatan hamba masuk dalam mumkinat. Bila masuk dalam mumkinat, kita kena faham sungguh supaya kita jelas hubungan kita dengan Allah SWT. Kadang-kadang hamba-hamba ni dia jadi tidak berhubung dengan Allah kerana ada benda-benda dia rasa dia buat
Bukan Allah buat, ini jadi masalah. Bila jadi begitu, maka terhijab dia, hubung dia dengan Allah. Maka bila dia solat sekalipun, dia rasa dia yang buat solat itu. Maknanya perbuatan tu dia buat. Maka akhirnya tawaduk dia kepada Allah tidak ada. Kerana itu Allah Subhanahu Wa Taala, Nabi beritahu pada kita dalam satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innama yataqabbalullahu innama yataqabbalullahu mimman tawadha'a fi salatihi. Hanya sahaja Allah Subhanahu Wa Taala terima solat orang-orang yang tawaduk dalam solat. Apa maksud tawaduk situ? Maka salah satunya dia mengerti hubungan dia dan perbuatan dia itu dicipta oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk dia. Maka ketika itu dalam solat dia akan jadi penuh pergantungan dia kepada Allah. Bila dia rukuk, dia rasa sangat gembira kerana Allah beri taufik untuk dia rukuk. Apabila dia sujud, dia sangat gembira dan bersyukur kerana Allah beri dia peluang dapat sujud pada Allah. Ramai antara hamba-hamba Allah yang tiba-tiba Allah tak bagi dah dia sujud. Imma dia tak mau sujud, Allah beri. Allah ciptakan perbuatan yang mana dia tak mau sujud. Dan ada yang Allah ittirar, iaitu Allah Subhanahu Taala menjadikan dia sakit, dia terlantar, dia dah tak boleh sujud. Maka bila kita sebut tentang fatta'thiru laisa illa, bila sebut fi'lu tadi, perbuatan, maka ta'thiru. Apa maksud fatta'thiru? Maka bermulanya memberi kesan, fatta'thiru laisa illa. Ta'thir situ bekas yang membawa maksud al-ijad wal-ikhtira'. Yang mengadakan dan mencipta ataupun ijad wal-khalq. Yang ada, yang mengadakan dan menciptakan perbuatan tersebut atau hasil perbuatan tersebut hanya lil wahidil qahar, hanya kepada Allah yang satu-satunya yang maha menggagahi. Lil wahidil qahar jalla wa ala. Maka kita dah sebut sebelum ini perbuatan hamba dalam Ahlus Sunnah wal Jamaah, maka dia ada dua, iaitu af'al ikhtiyariyah dan af'al ittirariyah. Maka af'al ikhtiyariyah, dua perkara ini, iaitu yang pertama al-ittirariyah, iaitu perbuatan-perbuatan kita yang bangsa kita tak nak buat dan kita tak pilih untuk buat tapi jadi buat. Itu ittirariyah. Maknanya dipaksai. Maknanya benda tu jadi, kita tak nak buat. Kita tidak ada di situ iradah. Tidak ada di situ ikhtiar. Tak ada. Contoh kadang-kadang kita angkat tangan, kita nak melihat atas pok muka orang. Maka itu ittirariyah. Ataupun kita nak potong ikan, terpotong jari. Itu ittirariyah, potong jari itu. Kita tak nak potong jari kita. Kita tak alirkan kemampuan kita untuk potong jari. Kita tak pilih untuk potong jari. Tapi terpotong. Ini orang panggil ittirariyah. Atau pukul-pukul paku kat kayu, terpukul jari. Maka telah bersepakat seluruh mazhab. Maka yang pastinya dalam ilmu tauhid kena faham dia tidak seperti fiqh. Dalam ilmu tauhid jika khilaf, maka hanya satu kita pegang, iaitu mazhab Ahlussunnah wal Jamaah. Yang lain itu tak betul maksudnya. Bukan kita boleh pilih-pilih, oh tak apalah ikut Mu'tazilah. Ikut Jabariyah macam fiqh, saya ikut Hanafi, saya ikut Ahmad. Tak. Dalam tauhid dia lain. Jangan main ikut suka. Maka perbuatan ittirariyah ini sepakat semua tu, yang sesat, yang benar Ahlussunnah wal Jamaah, Mu'tazilah, Jabar, apa benda lah. Kalau kita buka kitab Imam Syahrastani, iaitu Al-Milal wan Nihal, terlalu banyak mazhab, pecahan mazhab ahli kalam ataupun dalam tauhid. Bahkan Syiah saja bawahnya tu dah pecah berapa banyak lagi. Mu'tazilah lagi apa sebagainya. Cuma yang masyhurnya Mu'tazilah, Jabariyah, Qadariyah, Syiah, Mu'tazilah, kemudiannya
apa ni Allahumma salli ala Muhammad, mujassimah, musyabbihah, apa sebagainya, itu semua tak betul aku. Yang betul adalah Ahlussunnah wal Jamaah. Maka itu sepakat semua bahawa itu adalah daripada Allah. Total sepakat semua, maka perbuatan itu digagahi oleh Allah. Allah yang cipta, Allah buat. Yang menjadi khilaf pada af'al ikhtiyariyah. Perbuatan-perbuatan yang ikhtiyariyah. Apa maksud ikhtiyariyah? Yang kita nak buat, kita pilih untuk buat dan kita salurkan kuasa kita atau kemampuan kita untuk buat betul tu. Contohnya macam Buya datang mengajar sekarang ni. Buya nak datang. Buya pilih untuk datang. Baik. Situ yang berlaku khilaf. Situ yang berlaku khilaf di antara yang masyhurnya iaitu 3 mazhab. Iaitu mazhab Ahlussunnah wal Jamaah yang mana di dalamnya itu Asy'ariyah wal Maturidiyah, dan juga mazhab Al-Mu'tazilah Al-Qadariyah, dan juga mazhab Al-Jabariyah. Maka yang pasti dua tu tak betul lah. Apakah pegangan Ahlussunnah wal Jamaah pada perbuatan ikhtiyariyah? Fa'af'alul ikhtiyariyah, maka perbuatan-perbuatan ikhtiyariyah itu min haitsu annahu min haitsu kasbun au iktisabun. Pertama kita nak kena faham bahawa perbuatan-perbuatan ikhtiyari kita tu ta'alluq kasb. Bukan ta'alluq ijad wal khalq. Apa? Jadi hubung kait dia dengan usaha kasb. Kadang-kadang bila kita dapat datang ataupun apabila kita dapat kereta atau kita dapat makan, itu ta'alluq usaha kita. Bukan ta'alluq kita mengadakan perbuatan makan itu dan kenyang hasil dari makan itu. Ada? Kita kasbun. Disebut min haitsu kasbun au iktisabun. Sama ada daripada sudut kasbun, iaitu kasbun maknanya perbuatan usaha baik. Au iktisabun ataupun perbuatan usaha tak baik. Buat jahat. Kita pilih nak buat jahat. Pergi disko, pilih ponti puasa, pilih mengumpat, pilih sangka buruk, pilih jadi guru. Jadi macam-macam lah. Maknanya jadi buruk ni menyakit hati orang. Suka menyakiti hati orang. Maka bila kita sebut ta'alluq kasbun, maka ta'thir apa dia tadi? Menciptakan dan mengadakan. Itu hanya Allah Subhanahu Wa Taala. Kita kasbun saja. Maka bila kita sebut kasbun, usaha, maka kita kena faham sebagaimana disyarahkan oleh Imam Ahmad Ad-Dariri sendiri. Maka disebutkan bahawa fa'af'aluna al-ikhtiyariyah, fa'af'aluna al-ikhtiyariyah, fa'af'aluna al-ikhtiyariyati qad ta'allaqat biha al-qudratan. Maka disebutkan bahawa perbuatan-perbuatan ikhtiyari ini kita tengah bahas yang Ahlussunnah wal Jamaah. Perbuatan-perbuatan ikhtiyariyah kita ini sesungguhnya benar-benar ianya itu berhubung dengan dua qudrah. Dua qudrah. Al-qudratul qadimah wal qudratul hadithah. Iaitu kuasa yang sedia ada, iaitu sedia kala, ataupun kuasa yang baharu. Kenapa ada dua tu dalam Al-Sunnah wal Jamaah? Kerana qudrah qadimah itu iaitu kuasa Allah Subhanahu Wa Taala. Betul? Untuk kita menolak puak-puak yang tersesat tadi. Sebab ada puak yang tersesat dari situ, salah satunya Mu'tazilah Qadariyah, dia menyebutkan perbuatan kita yang ikhtiari ini tidak ada kait dengan kuasa Allah Subhanahu Wa Taala. Tidak ada kait dengan kehendak Allah. Tidak ada kait dengan ilmu Allah. Tak ada. Tak ada kait daripada Allah nak buat benda tu. Itu kita yang mengadakan dan mewujudkan perbuatan itu.
Kerana itu disebutkan qad ta'allaqat, benar-benar telah berhubung atau berkait dengan dua qudrah. Qudrah yang pertama al-qudrah al-qadimah. Manakala qudrah yang kedua al-qudrah al-hadithah, iaitu qudrah yang baharu yang diciptakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala pada hamba yang dipanggil kasbun tadi tu. Usaha tadi tu. Ini nak menolak puak satu lagi yang sesat. Iaitu puak Jabariyah yang mengatakan memang semua perbuatan hamba tidak ada yang ikhtiari. Tak ada yang dinamakan usaha ke apa ke, tak ada. Yang ada semuanya digagahi belaka, ittirariyah. Zahir, batin. Ini puak-puak Jabariyah tersesat, maka nak kena tolak. Maka dalam Ahlussunnah wal Jamaah kita kena faham, bila berlaku sesuatu perbuatan, maka ianya benar-benar berhubung pada dua qudrah. Tapi kena faham balik. Kemudian disebut pula walaisa lil qudratil hadithah, iaitu dan tidaklah bagi perbuatan-perbuatan ataupun kuasa yang baharu itu, ataupun kita ni yang kita duk buat ta'thirun, maknanya tidak memberi bekas. Contohnya Buya pegang ni, dia tak memberi bekas, maksudnya tidak terjadi benda itu dengan pilihan. Sebenarnya dengan orang panggil bukan Buya yang mengadakan perbuatan itu atau mencipta perbuatan tersebut. Walaysa lil qudratil hadisa ta'thirun wa innama laha mujarradun muqaranatin. Hanya saja usaha kita tu hanya semata-mata menyertai perbuatan yang hakiki, iaitu perbuatan Allah. Macam mana nak tahu menyertai? Allah nak demikian. Sunnatullah, Allah bila nak cipta perbuatan, Allah nak perbuatan kita mengiringi benda tu. Boleh faham tu tak? Sebab apa Allah buat begitu? Hikmah dia. Untuk nisbahkan perbuatan itu pada antum secara isnad majazi. Jadi bila kita kata siapa makan. Jadi puak-puak yang kadang hisap rokok, kita pergi jumpa dia. Ni kenapa hisap rokok? Ustaz, lemah ilmu Ustaz. Ustaz kena mengaji tinggi. Ustaz yakin saya yang rokok? Oh, Ustaz ya. Ni orang tak mengaji. Oh, dia kata Allah hisap rokok pula. Na'udzubillah min zalik. Jaya pin, dia naik langit. Bila tanya isteri dia, bila dia tu? Bila rokok habis. Astagfirullah. Kenapa makhluk banyak tersesat, bengong gitu? Maka apa tadi saya cakap tadi? Hikmah dia untuk apa tadi? Untuk isnad majazi, maknanya kita bila kita makan, kita boleh kata kita makan. Saya makan, saya minum, saya pergi masjid, saya solat. Dan hikmahnya juga untuk menyokong, mentakyid, iaitu apa yang dibawa oleh para rasul, mentaklifkan hukum syarak. Kalau setengah pendangan daripada Jabariyah tu yang boleh bawa kufur. Sebab apa? Mereka mengatakan bahawa tidak ada tu yang dinamakan taklif ni, tak ada. Sebab bagi dia tidak ada perbuatan ikhtiariyah. Salah tu. Boleh faham tidak? Kerana itu dalam Jauharah Tauhid, Imam Ibrahim Al-Laqani, apa yang disebutkan? Wa indana, iaitu di sisi kami ulama-ulama Ahlussunnah wal Jamaah. Kita ikutlah. Kita ni ngaji putara mana, kita ikut ulama-ulama ni lah. Jangan sombong. Boleh bahasa Arab sikit, boleh baca kitab Arab sikit, sombong. Nak buat fatwa belaka semua sendiri. Jangan, biar sampai mati pun kita ikut ulama ni, tak apalah. Tak sampai mujtahid pun, mujtahid mutlak ke, tak apa. Mengaji semua je ya, tawaduk sikit. Wa indana di sisi ulama Ahlussunnah wal Jamaah, lil abdi telah sabit bagi hamba itu, lil abdi kasbun kullifa, iaitu usaha yang diberati. Kullifa, apa makna kullifa? Makna usaha yang diberati, maknanya diwajibkan kita solat. Itu kan kita kena usaha yang dibebankan ke atas kita tu.
Kalau kita kata tidak ada perbuatan ikhtiariah, maka kita menafikan apa yang dibawa oleh para rasul. Na'udzubillah min dzalik. Maknanya kalau tak semayang berdosa, kalau tak puasa berdosa, betul tidak? Kita qiyamul lail baru ni. Walau macam mana pun kita kena set dalam kepala yang dimaksudkan di situ, kita kena pegang satu kaedah yang dipanggil zahirun mukhtarun zahirun mukhtaran wa batinun majburan. Kita ni zahir kita nampak kita boleh pilih. Tapi batin hakikatnya Allah juga yang pilihkan. Kalau macam tu kita sama dengan Jabariyah. Jabariyah tak terima ikhtiariah. Kita ada perbuatan ikhtiariah, zahir kita tu. Maka zahir kita itu kita boleh ada usaha. Mereka puak-puak mereka tak terima langsung. Tapi kita kan, maka hukum-hukum syarak apa sebagainya, macam mana? Maka nahnu nahkum ala zawahir. Maka dari situlah berjalannya hukum-hukum syarak. Maka nahnu nahkum ala zawahir, wallah yatawalla sarair. Faham tu? Indana lil 'abdi kasbun kullifa wa lam yakun mu'athiran. Tu. Dan tidaklah perbuatan kita itu tadi kasbun kita tadi tu, usaha kita tadi tu ta'thirun, mencipta atau mengadakan benda tu. Tak memberi bekas, tidak. Fal ta'rifa, maka ketahuilah berlaku sama kamu. Supaya faham benda ni. Supaya sedar, dia ada tawaduk dari kita. Tapi dalam masa yang sama kita pegang. Sebab iman ini, tauhid, maknanya apa yang kita percaya dalam hati. Apa yang kita pegang dalam hati. Manakala Islam pula adalah mana yang kita amal dengan anggota kita. Kemudiannya, tasawuf pula, apa pula yang kita rasa dalam hati. Itu kadang ada yang mengaji tauhid, tapi dia faham, dia percaya, alhamdulillah. Tapi dia tak rasa, dia tahu, dia percaya, dia hubungan dia dengan Allah begini. Tapi dia tidak rasa feel bestnya benda tu. Rasa feel kebergantungan dia pada Allah. Tetap juga masih dia tu serupa tu. Perangai dia nampak, dia tahu, percaya. Tapi perangai serupa macam tak percaya. Sebab dia tak rasa. Wijdaniyah. Apa yang didapati dalam hati dia. Faham betul? Baik. Ini ujian pula tak ada elektrik. Tak nak. Teringat Habib Umar masuk pergi masjid apalah pun tak ada elektrik. Tapi Buya bukan macam tu lah. Buya sebab dosa banyak pergi tak ada elektrik. Jadi mudah-mudahan Allah memudahkan insya-Allah. Maka wa indana lil 'abdi kasbun kullifa wa lam yakun mu'assiran fal ta'rifa. Baik. Maka balik pada kita yang kita sebut tadi, ikhtiariyah tadi tu, maka qudratul hadithah wa qudratul qadimah. Innama laha mujarradun muqaranatin. Maknanya menyertai saja. Kemudiannya apa? Yang Buya ajar tu. Fallahu yakhluqul fi'la indaha la biha. Ini penting. Imam Ahmad Ad-Dardir beritahu pada kita, iaitu maka Allah lah yang satu-satunya menciptakan perbuatan tersebut, mengadakan perbuatan tersebut. La indaha, di sisi perbuatan kita itu tadi. Di sisi al-qudrah al-hadithah tadi. Di sisi perbuatan kita yang dipanggil usaha tadi. Di sisi usaha kita. Allah nak begitu. Sunnatullah, Allah nak buat begitu. Supaya hikmahnya dapat sandar kita buat benda tu. Maka dapat pahala bila kita solat. Dapat pahala bila kita puasa. Dan jangan tak ada adab cakap, mau bila isyak ukup, kita kata kita tak isyak. Bila tak pakai tudung, kita kata bukan kita tak pakai tudung. Konon tasawuf sangat, hakikat sangat. La biha. Bukan dengannya. Dengan usaha kita tu. Allah menciptakan benda itu. Bukan dengan sebab kita makan. Allah cipta kenyang bagi kita. Tak. Tapi Allah cipta kenyang itu di sisi makan kita. Usaha makan tu. Boleh faham tidak? Dan usaha itu pun
Allah Subhanahu wa taala yang cipta. Tak? Kita duk buat, kita dak apa sebagainya, tapi kita ada usaha, zahir kita tu ada usaha. Faham betul? Ni kena faham molek supaya dia mendatangkan dia hasil dia bila kita usaha-usaha dengan ilmu tasawuf membersihkan hati kita, angkat hijab kita, maka dia akan membawa kepada kita qanaah, sifat qanaah, rasa cukup. Lepas tu bawa pada redha. Redha iaitu pasrah, terima apa yang Allah beri pada kita. Kemudiannya membawa kepada sifat dalam hati kita, sifat sabar. Banyak sifat-sifat baik. Tapi kita kena rasalah benda tu. Baik. Maka disebut fata'thiru laisa illa lil wahidil qahari jalla wa ala. Jelas tu dah? Laisa la yasih li ahad. Tak boleh. Tak sah. Maknanya tidak benar bagi sesiapa pun boleh buat benda tu. Mengadakan dan memberi bekas itu. Kecuali hanya satu-satunya kepada Allah yang maha menggagahi. Jalla wa ala. Yang maha agung, maha besar, suci dan tinggi. Kemudiannya masuk. وَمَنْ يَقُلْ بِالطَّبَعِ أَوْ بِالْعِلَّةِ. وَمَنْ يَقُلْ. Dan siapa yang berkata, di sini terus direct maksud dia, وَمَنْ يَقُلْ مِنْ أَهْلِ الضَّلَالِ. Iaitu dan siapa yang berkata, yang ini puak-puak yang sesat, dan juga seperti kal-falasifah, kata Imam Ahmad, begitu juga Syekh Jamal Faruq bersebut ahli falasifah. Ahli falasifah ni falsafah, ahli falsafah. Ahli falsafah ni asal maksud falsafah ni dia daripada kalimah Yunan, Greek. Dia daripada kalimah philosophia. Macam itulah bunyi dia, Buya tak tahulah pronunciation dia, kalau salah minta maaf. Philosophia Buya tahu philo bahasa Inggeris ni bantal. Kan tak tahulah dia PHILO SOPIA. Sophia. Philosophia dia dua kalimah situ. Philo maksud dia loving. Cinta. Manakala Sophia ni iaitu wisdom, hikmah, pengetahuan, ilmu. Jadi orang-orang yang mencintai ilmu ni orang panggil ahli falsafah. Tapi kalau yang hakikat dia falsafah ni iaitu ahli-ahli yang mencintai ilmu, yang mengkaji ilmu sampai ke akar umbi. Dia nak mengkaji tu hakikat benda tu. Dia nak sampai hakikat. Jadi kalau tak ada guide daripada agama tu yang sesat. Itu yang banyak puak-puak ni sesat. Boleh faham tidak? Maka bila sesat tu jadi masalah. Bila nak kaji manusia, dia kaji, dia korek sampai dalam manusia ni siapa dari mana. Kalau pergi kat manusia, kalau pergi kat Islam, al-insanu haiwanun aqilun mutadayyinun. Itu manusia itu al-insanu kainun hayyun aqilun mutadayyinun. Mudah. Manusia tu adalah satu ciptaan atau kejadian yang Allah cipta, yang hidup, yang berakal dan yang bersifat dengan agama dan bersifat dengan agama dia. Selesailah. Ini dia nak korek lagi. Korek. Itu yang jadi macam-macam. Kita dari kera lah. Ada yang kata kita dari kera. Cuba tengok kera tu. Siapa rasa nak mengaku gitu? Ilah Allah. Bukan main buruk pun. Lepas tu nyakit kaki tau. Masuk rumah, tarik sampah, buang sampah kita, hapus semua macam-macam. Tapi ada sampai begitu. Bila tak ada guide daripada agama, loving sangat pengetahuan nak korek apa, tu jadi susah. Samalah juga dalam mengetahui hakikat Allah SWT. Dalam Islam kita tidak boleh mengetahui hakikat zat Allah. Yang kita boleh tahu, mengenal zat Allah melalui sifat-sifat dia. Titik. Itu ulama Ahlussunnah wal Jamaah. Boleh faham? Dan kadang-kadang ada daripada puak-puak yang ahli falsafah yang bukan Islam seperti Aristotle dan sebagainya, kita ambil cara dia itu untuk melawan dia kembali. Untuk terangkan. Jangan silap faham. Ni kadang kita ni dalam netizen ni semua duk bantai kita ni ikut Aristotle lah, apa benda lah, hukum-hukum akal ni tak apa-apa ni. Tu jadi masalah.
Jadi kena faham. Kerana itu pun bila start perpecahan, apabila masuknya, bila Islam datangnya golongan-golongan ahli falsafah, yang mana bila masuk dalam puak-puak ni, maka pemikiran sudah banyak jenis pemikiran. Itu yang jadi bukan-bukan. Itu yang kadang-kadang pemikiran yang berat sampai yang letupkan badan sebab nak kembangkan Islam, atau mengkafirkan orang yang mudah-mudah begitu. Itu tak betul lah kot. Itu pemikiran yang tidak betul. Dalam Islam Ahlussunnah wal Jamaah kita susah dalam nak mengkafirkan orang. Oh, jangan main-main. Sebab kila silap, maka balik kita kafir. Kalau betul di sisi Allah dia kafir, selesai. Tapi kalau tak betul, Allah tahu dia tidak kafir, kamu kafir. Nak buat macam mana tu? Tiba-tiba mati. Lepas tu duk rasa wa yahsabuna annahum yuhsinuna sun'ah. Duk rasa dia duk buat benda baik. Allah tahu tidak, dia tak buat. Jangan. Kata itu tenang-tenang ngaji. Cari guru, talaqi, beradab dengan guru, patuh taat dengan guru. Lepas tu bila benda-benda kita nak buat, kita tanya rujuk dia dulu. Sebab apa kadang-kadang kita tak tahu. Guru-guru kita yang mulia ni, bila kita tanya, dia ambil masa dulu. Dia semai istikharah dulu. Dia tengok dulu. Kita mencadangkan boleh, tapi jangan janji-janji terus dengan cadang. Sebab kita tak tahu. Mungkin guru kita pandang dia lain. Sebab apa kadang-kadang ni guru-guru kita yang mulia ni, apabila buat sesuatu benda, dia suka tafaul. Apa maksud tafaul? Bertabaruk dengan benda apa benda baik. Kadang bila kita kata kita nak buka rumah, ni saya nak buka rumah, tanya beradab. Maknanya ambil rujukan. Agak-agaknya saya nak masuk rumah tu bila? Tanya dulu. Ataupun saya cadang, guru ni yang dia akan tanya, kamu cadang bila nak masuk? Saya nak masuk rumah sekian. Tapi saya nak tanya guru, saya ikut syekh contohnya. Maka syekh kata, contoh salah satu syekh, ada yang mengatakan, kalau macam tu, kalau kamu lapang hari Rabu, masuk hari Rabu. Kerana apa? Kerana hari Rabu itu Allah cipta cahaya. Sebagaimana dalam kitab Imam Az-Zarnuji, Imam Burhanuddin Az-Zarnuji. Nampak tafaul. Dia nak tafaul, mana kita buat benda tu ada sebab. Kita bertabaruk dengan benda tu. Kadang dia kata masuk hari Isnin, sebab lahir Nabi hari Isnin. Contohnya gitu. Kita ni kadang buat ikut suka kita, ikut lapang kita. Saya nak masuk susah lah. Jadi bertabaruk tak ada. Tu tawaduk kita. Kita kena tawaduk. Sentiasa bertafaul. Jangan tasya'um. Bila tasya'um, saya nak masuk rumah. Kenapa nak masuk hari Rabu atau hari Selasa? Kenapa nak masuk hari Selasa? Saya sebab hari Selasa tu saya menang juara joget. Juara joget dandu. Saya nyanyi masa tu lagu yang siapakah di dompetmu? Saya juara tu. Jadi bila saya juara yang itu, saya nak masuk itu. Ni tasya'um. Bertabaruk dengan benda sebenarnya tak baik. Jadi itu tujuan dia. Kadang kita ni nak cepat je. Duk bincang dengan orang tu gini. Abang sibuk boleh, tak ada masalah, bukan tak boleh. Cuma nak lebih berkah, nak lebih gini biar benda tu kita nampak hubung kait kita. Kadang-kadang Allah lewatkan, Allah buat gini kerana Allah nak bagi yang terbaik kadang-kadang. Ini tak ada kita gelojok. Kita ni gini. Baik. Maka disebut wal fa'lu apa tadi? Dia tengah-tengah kapu tadi. Wa man yaqul min ahli dhalal al-falsafah bit-tab'. Ada puak-puak ni ahli falsafah contohnya yang non muslim kebanyakannya berfikiran bahawa tab'. Siapa yang berkata bahawa yang memberi bekas itu adalah at-tab'. Tab' ni apa? At-tabi'ah wal haqiqah, ad-dzat wal haqiqah. Apa maksud dia? Iaitu diri benda itu sendiri. Secara semula jadinya dia yang memberi kesan. Kalau api itu beri bekas. Api itu membakar. Tu tab'. Bumi ini terjadi sendiri. Disebabkan letupan jadi. Ni orang panggil betab'.
Manusia ni bila berat terjadi sendirilah benda tu. Maknanya secara tabiat, iaitu zat wa haqiqah. Au bil illah, ataupun dengan illah, yakni sebab. Dengan sebab. Illah ni asal dia, makna illah ni, al-illah tu iaitu ma yahtaju al-illah, kalau illah ma yahtaju ilaihi asy-syai'u. Sesuatu berhajat pada dia, perlu pada dia. Tu illah. Kalau ma'lul yang kena illah tu, itu orang panggil ma yahtaju asy-syai'u ilaihi. Tu dia tongeng-tongeng gitulah. Iaitu tu maklum. Contoh dia ni macam nilah. Maksudnya cincin. Cincin ni bergerak tak cincin ni? Dia kata cincin ni bergerak, ni maklul. Maklul ni yang jadi bergerak ni. Siapa yang beri bekas, yang boleh beri bergerak ni, yang menciptakan pergerakan dia? Jari. Jari tu gerak. Jari tu illah. Cincin tu maklul. Boleh faham tidak? Macam kita bila kahwin, bersama dengan isteri, lahir anak contoh, ngandung isteri. Kita pun kata sebab saya. Sebab saya yang memberi bekah. Dia cakap gitu. Saya lah yang menciptakan anak tu. Maknanya dia pegang macam tu. Dia percaya begitu. Jangan borak. Jangan borak. Duduk elok, menghadap depan. Baiklah. Maka jangan ajar dia borak tak ada adab sangat gitu. Jangan borak lagi. Bila Buya cakap tu sekali makan tongkat ni. Baik. Sebab kita duduk dalam majlis ilmu ni, malaikat sama kita. Bila kita borak itu, syaitan duduk dengan kita. Jangan borak. Mungkin pelajar baru ni tak apa-apa nak faham. Lepas ni jangan borak lagi. Boleh faham? Boleh? Kamu duduk sebelah belakang abang ni. Abang yang hitam manis ni. Tu. Yang kurus hitam manis. Mata pandang kiri kamu. Hitam manis, handsome. Duduk belakang abang ni. Jangan buat muka toya. Jangan buat muka gitu. Sebab Buya bukan ayah kamu, mak kamu boleh masak-masak. Baik. Maka tadi apa dia tadi? Bitaba' au bil illah, atau dengan sebab. Maka bila sebab, tidak boleh kita gitu. Macam contohnya madrasah ni. Terjadinya madrasah ni, Buya illah dia. Maknanya dengan i'tiqad dalam hati, illah itulah yang mengadakan madrasah dan menyejukkan. Kalau kita kata sebab tapi bukan mengadakan, tak memberi bekas, semata-mata Buya itu mengiringi. Allah pilih untuk mengiringi perbuatan Allah. Alhamdulillah. Maka sekadar itu. Dan kita, adab kita memuliakan, bukan dia demand, tidak. Maknanya memuliakan orang-orang yang Allah pilih untuk mengiring sesuatu benda baik. Itu pasal Allah pilih ibu ayah. Tu pasal ada dalam Quran surah hormat dia dan sebagainya. Kerana dia dimuliakan Allah. Kerana Allah pilih dia itu, Allah yang nak, Allah yang pilih untuk dia sekadar mengiringi perbuatan Allah. Maka mulialah. Betul? Na'udzubillah, kalau Allah pilih kita mengiringi benda tak baik, minum arak, pergi disko, joget dan sebagainya. Na'udzubillah. Boleh faham lah? Menyertai maksudnya. Baik. Fadzaka kufrun. Siapa yang pegang dalam hati dia bahawa benda ni yang memberi bekas adalah semula jadi ataupun nature ataupun diri benda perkara tersebut sendiri yang mengadakan dan meniadakan, ataupun yang kedua yang memberi bekas itu adalah sebab, yang mengadakan meniadakan itu sebab, kufrun. Fadzaka kufrun. Bila sebut fadzaka kufrun, fadzaka kafirun ataupun fadzaka dzu kufrin. Orang itu jadi kafir. Dia itu kafir. Anda di sisi siapa? Ahli millah, ahli Islam. Dia sebenarnya bila kita sebut Islam, kita sebut ad-din, sebut agama, sebut syariah, itu daripada segi lafaz dia sama maksud dia. Cuma iktibar dia berbeza. Dari sudut-sudut berbeza. Baik. Kemudiannya wa man yaqul bil quwwatil muda'ah. Mungkin berhenti awal sikitlah tu. Nampak peluh.
Buya pun dah berbelut. Ni baru terjadi ke? Sebelum ni tak ada. Mungkin baru start nak buat pengajian dia, banyak letrek guna agaknya. Tengok kapit baru. Sedap Ustaz Abdullah sujud. Cuma dinding lama. Dia kalau soleh ni, dia menyokong apa yang ada. Yang sedia ada baik tu dia sokong. Kalau soleh yang tinggi sikit, kata Imam Sya'rawi dan tafsir Sya'rawi, maka dia menyokong dan memperbaiki lagi. Membaguskan lagi. Salah satunya macam kapet ni. Mudah-mudahan antum jadi orang soleh yang tinggi. Kalau nak lagi tinggi, tolong cat. Ustaz Abdullah pandai cat. Buat gotong royong cat dinding. Tapi tak apalah. Okey. Kapit pun kapit baru, alhamdulillah. Walaupun kawasan ni aja, syukur pada dan terima kasih atas mereka-mereka yang Allah muliakan bagi menyertai perbuatan Allah. Ni kita cakap ikut tauhid ni. Makin menyertai perbuatan Allah di kalangan ahli kelas dewasa, orang ramai yang membantu ibu ayah, yang mentabaruk dari JK yang mengusahakan. Kalau dewasa, mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala memuliakan antum, dipermudahkan antum diberikan husnul khatimah di dunia wal akhirah. Selepas 11 tahun bukan tak ada dah bau kaki. Bau okey. Itu agaknya dibasuh tu agaknya 3 hari. Keluar keladak agak. Fair insya-Allah. Fadaka kufrun inda ahli al-millah wa man yaqul bil quwwah mudah. Jadi dua tu kena ingat, dua yang atas tu tadi. Yang itu kufur. Wa man yaqul bil quwwatil mudah. Ada satu pula pandangan ini daripada golongan yang dia Islam. Cuma pemikiran dari sudut tauhid dia menyalahi ahli sunnah wal jamaah. Iaitu mereka ini seperti Mu'tazilah. Bil quwwatil mudah. Mereka i'tiqad, percaya dalam hati usaha yang kita boleh buat ni, yang kita boleh datang apa sebagainya adalah kita buat, tapi bukan dengan kuasa kita, dengan kuasa yang Allah letak pada kita. Beza tu. Kita tak i'tiqad begitu. Kita tak ada kuasa. Boleh faham? Ada usaha je satu. Boleh faham tak? Dia orang ni kata ada kuasa, letak. Ada yang lain tu, ada yang lebih-lebih macam yang boleh terbang Superman. Tu ada kuasa. Tak itu menipu lah. Tapi macam tu lebih kuat. Superman, Spiderman. Tapi Buya satu confuse. Superhero ni semua ketat pakaian. Buya tak faham kenapa mesti ketat. Mungkin nak tunjukkan muscle dia atau sebagainya. Kita dalam Islam tidak begitu. Kerana itu bila ada pelajar-pelajar tanya kenapa kami bila belajar, Buya bila tengok jumpa pelajar-pelajar kat luar ternampak orang pakaian sama je macam orang luar. Memang tidak wajib kita pakai pakaian elok gini. Tetapi kita nak membezakan. Allah dah muliakan kita dengan Quran, dengan belajar. Jadi biar kat luar sana pakaian kita tu macam Superman tadi kan, kenapa dia beza dengan orang lain? Sebab dia nak tunjuk dia beza. Cuma huduh lah, spender kat luar apa sebagainya. Tapi beza dia, Spiderman lain. Nampak tak? Iron Man tak pernah bawa besi tu. Berjalan kongkak. Jadi orang panggil pakailah pakaian elok, pakai kopiah, supaya nampak kita ni orang ngaji. Orang mengaji biar nampak beza. Kan itu serban dan sebagainya. Imam Ghazali kata yang bagi litullab hadzal zaman, mana perlu pada penuntut-penuntut zaman ni kalau yang nak pakai serban tu tujuan dia apa? Imam Ghazali nak ajar niat. Ayyu'azzimu amaimahum, iaitu membesarkan serban-serbannya. Mana pakai serban besar dengan niat mengagungkan ilmu. Wa yuwassi'u akmamahum, dan membesarkan ni. Ni kalau kat Azhar, ulama Azhar banyak pakai besar. Sebab bila besar tu nak membesarkan, memuliakan ilmu, bukan memuliakan dia. Kadang kita bila tapi itu pasal semua kena dengan guru. Bila kita ada guru kata jangan pakai serban dulu. Hari sekian pakai serban, hari sekian tak pakai serban, nak amal sunnah. Tak payah pakai. Sebab apa? Dia tahu, dia nak tarbiyah anak murid. Dia nak tarbiyah anak murid. Jadi jangan cakap dia menselisihi pula Imam Ghazali dan sebagainya. Dah. Ustaz Somad tu, ahli ilmu. Syekh Usama Azhari bila duduk dengan dia nak terjemah Syekh Usama tak bagi. Menghormati, suruh orang lain.
puji Ustaz Somad Abdul Somad. Cara dia ceramah mengajar tu memanglah kelakar, tu cara dia dakwah. Tapi dia orang alim. Pakai kopiah tu, tu dia memilih begitu. Tawaduk dia begitu. Jangan pula yang pakai serban kita kata belagak pula. Tidak. Dia niat dia pula macam ikut Imam Ghazali contohnya. Sangka baik lah. Boleh faham tak? Habib Ali tu tak pakai serban. Buya pakai awal lagi. Buya kat Abdurrahman tu dia pakai awal. Buya sendiri suka pakai serban, pakai. Sampai Habib Umar lilik sendiri. Bukan lilik tu maknanya confirm kita tu mulia kau alim. Tak. Tapi kita beradab. Nak bu. Mama, baru ni pun Buya pergi tajdid. Pakai serban. Habib Ali tak pakai. Sampai Habib Umar suruh pakai. Pakai. Gitu. Maknanya niat kita tu bukan untuk bertakabur, riak, ujub. Faham tu? Baik. Dan bila kita pakai tu niat yang tinggi, maknanya kita rasa macam bila pakai, ya Allah, Rasulullah pakai macam ni. Tu cinta. Aku nak pakai ni sebab Rasulullah pakai. Aku nak cakap hadis, baca hadis sebab Rasulullah. Benda ni keluar dari mulut Rasulullah SAW. Aku nak selawat pada baginda Rasulullah. Rindu semua. Pakaian, macam mana pakai. Nabi senyum macam mana, Nabi pakai macam mana. Nabi pakai ridak macam mana. Nampak? Dia ridak Nabi SAW. Asal semayang Nabi SAW ridak dia dekat bahu. Nabi semayang dengan ridak dekat bahu dia. Ada satu lagi. Cuma yang letak kat bawah ni kadang kita nak buat alas. Apa sebagainya. Tasbih Nabi SAW. Apa ni? Zikir Nabi SAW macam mana. Maka kena guide dengan guru lah. Inda ahlil millah wa man yaqul bil quwwatil muda'ah. Yang ni nampak macam ni Allah juga, Allah punya kuasa. Tapi sebenarnya lain tau kalau kita halus ni. Allah letak kuasa tu, jadi kita guna kuasa tu. Tu tak betul, sesat. Sebab kita ahli sunnah wal jamaah, Allah yang berkuasa menggerakkan tu. Tak ada nak letak kuasa apa kok. Fadzaka bid'iyyun, maka ini ahli bid'ah. Bila sebut bid'ah, majoriti jumhur ulama mengatakan dia tidak kufur. Dia bid'ah, dia tersesat dia. Ahli zaigh, iaitu dia tersesat dia daripada pandangan yang benar. Dan mudah-mudahan kembali ke pangkal jalan. Auzubillah, daripada mati dalam sesat. Fala taltafiti, maka jangan berpaling, jangan menoleh. Maknanya jangan layan lah. Tak payah layan kata-kata ni. Bila kita baca, kita tengok, tu pasal hati-hati ni dalam YouTube. Bila nak tengok ada orang semangat nak mengaji apa semua, dia pun mula buka YouTube. Tapi dia tak ada guide. Ustaz mana dia nak kena belajar, siapa dia nak tengok. Semua ustaz dia tengok. Lelah kali dia pening seseorang. Ustaz ni cakap lain, ustaz ni cakap lain. Ustaz ni cakap gini, ustaz ni cakap gini. Yang mana satu? Kita pula tak ada malakah, iaitu kemampuan kita tu nak membanding. Ni yang betul, ini yang ni. Tu jadi sesat. Akhirnya kita nak cari yang mudah. Dia pula buat macam dia nak yang mudah aja. Kenapa? Ada setengah-setengah puak dalam YouTube ni, dia suka timbulkan benda iaitu yang mana benda tu sudah jumhur, sudah sepakat ulama, kebanyakan ulama. Dan dalam mazhab Syafi'i kita kat Malaysia, kenapa datangkan benda-benda macam puasa 6 baru, puasa dosa ibu kata, kenapa Imam Malik? Allah, kenapa gitu buruk nama Imam Malik? Cuba baca Imam Malik cakap macam mana sebenarnya. Memang ada pandangan Imam Malik bila memperbahaskan dalam perbahasan kaedah-kaedah sandaran usul fiqh, maka salah satunya pegangan Ahlul Madinah. Bukannya Imam Malik tu maksudnya menolak jangan puasa, tidak. Dia cara cakap tu macam seolah-olah jadi fitnah satu pada Imam Malik. Yang keduanya, buat apa nak timbul benda tu? Orang yang tak suka puasa, saya pilih ni. Nak buat apa puasa? Lepas tu dia duduk kata, nampak? Lepas tu hadis tu sahih. Tak tu. Tak. Bahas pula, ni hadis ni sahih. Tapi, itulah. Dia satu tu je lah. Dia kata begitu. Lepas tu, itu tu pegang hadis sahih. Ini pegang pandangan ulama pula. Kau ni mana satu? Dia sebenarnya nak cari pasal semua. Orang panggil apa? Nak nyocok orang. Lepas tu nak tunjuk. Dia tahu. Tok guru pondok tu tahu lah ke apa bahasan. Cuma kita bila masyarakat umum, pegang puasa 6. Puasa 6. Dapat puasa. Dah. InsyaAllah. Pegang tu yang dah para ulama kita pegang elok apa sebagainya. Imam Syafi'i tu umur 15 tahun dilantik jadi mufti oleh Imam Malik.
Walaupun pendapat Imam Syafi'i itu ada berbeza dengan Imam Malik, yang angkat dia Imam Malik. Tengok beza dia. Kan itu kalau kita bila belajar usul fiqh apa semua sampai satu tahap, masa Uya kat Iftah dulu, antum akan nampak sebenarnya mereka semua tu bersama. Antum akan nampak sebenarnya seolah-olah tidak ada khilaf, tapi yang ada mahabbah, perbincangan, kasih mengasihi. Imam Syafi'i, Imam Ahmad. Ini yang kita nampak sekarang ni nak gaduh. Peliknya. Tu maknanya ilmu dapat tak betul kan? Boleh faham? Jadi tak payah. Itu yang dia tengok macam-macam. Dia tengok ni pula macam-macam cerita apa sebagainya. Dah mula orang dah pening kepala apa ni. Apa ni. Baru ni masuk Buya kat Melaka. Buya tak tengok. Wallahi Buya tak tengok. Cuma orang viral tu pasal cerita dan ada setengah ustaz mengatakan haram tengok cerita tu. Cerita bid'ah apa benda dah. Sebab dia jadi fitnah besar. Jadi fitnah besar taklah serba macam orang Yaman pula tu. Nak je aku tumbuh. Jadi fitnah orang. Buya sendiri kadang tu dalam YouTube walaupun tak ramai view. Tapi itu pun ada yang komen. Kalau kamu benar saya akan menyokong. Kalau kamu seperti Habib-Habib palsu dia kata. Ataupun orang-orang yang menggunakan sebab agama gini-gini, saya akan menentang sekeras-kerasnya. Nampak sangat buruk perangai orang yang mengkomen. Pelik lah. Nak orang zaman sekarang. Biarlah. Dia mati esok dia lah. Jadi hati-hatilah. Okey. Kemudiannya barulah kita masuk laulam yakun mutassifan biha lazim. Dan kalaulah Allah Subhanahu Wa Taala tidak bersifat dengan sifat-sifat salbiyah itu biha, iaitu bi sifatin salbiyah lazim hudusuhu, maka sudah pastilah kat situ Allah baharu. Betul? Maknanya Allah baharu, Allah makhluk. Wa huwa muhalun, iaitu la yaqbalu thubut aqlan. Maknanya mustahil bagi Allah, akal tak boleh terima benda tu sabit bagi Allah. Fastaqim, maka istiqamahlah kamu berpegang dengan sifat-sifat salbiyah. Itu insya-Allah di masa akan datanglah. Cukup kita hari ini. Buya pun nak jumpa Ustaz Syukri, dan Buya nak jumpa lepas Ustaz Syukri nak jumpa yang Steam Safinah ni, yang kita nak buat, dah mula nak buat filing ni. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala beri taufik insya-Allah.